Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya-Allah KU10 akan berangkat ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah bersama saya mengerjakan umrah. Hari ini tarikh 2 Oktober 2025. Sekarang proses untuk urusan check in bagasi di Anjung Tinjau. Ini merupakan SOP yang terbaru untuk jemaah umrah yang menaiki Malaysian Airlines, di mana jemaah akan check in bagasi masing-masing di Anjung Tinjau. Beg saya ditimbang 16.60. Saya sudah selesai check in. Sekarang nak pergi ke tempat berkumpul bersama jemaah yang telah selesai check in. Jemaah setelah selesai uruskan check in bagasi, sekarang berkumpul di TV besar berhampiran Anjung Tinjau untuk sesi taklimat. Okey, memberikan taklimat yang terakhir sebelum turun ke balai pelepasan. Saya nak berikan taklimat ni sedikit je. Okey. Sebab ada ramai jemaah yang dah berdiri apa semua kan. Okey. Okey, kameraman sedia. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Freestyle. 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 Selesai. Okey. Jemaah sekarang sedang melalui proses imbasan pasport masing-masing sebelum pergi ke balai berlepas. Kami akan berkumpul di gate C17. Menaiki aerotrain pergi ke C17. Sebahagian jemaah kembara umrah sudah bersiap sedia di balai berlepas. Profesor Samudri Yasir, menantu Omar. Menantu Puan Asmah, antara yang begitu regular bersama saya. Encik Hafiz, kali yang kedua bersama saya. Alhamdulillah, terima kasih Encik Hafiz. Encik Zamrus, orang kuat KPM, mantan bersama isterinya Puan Ruslina, ada bersama dalam grup saya, grup kelas belajar haji. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada saya mendaftar mengerjakan umrah bersama kembara umrah. Nanti ajak kawan-kawan lain lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita, insya-Allah. Sepun nama Ajwat. Ajwat, keluarga Haji Samudi. Ya, terima kasih kerana menyertai kembara umrah Sdn Bhd. Puan Zaitun, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Sihat, Ustaz. Encik Rali, okey? Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita, insya-Allah. Ini kali pertama mengerjakan umrah. Ya. Nanti di sana, di Tanah Suci nanti ikut je saya. Ikut follow je, insya-Allah. Ya. Kita buat perlahan-lahan, sama-sama buat, sama-sama selesai. Ustaz jangan jalan laju. Saya tak laju-laju. Saya buat perlahan je. Saya faham, ya. Okay, terima kasih kerana bersama saya kembara umrah. Sama-sama. Ini ahli keluarga Dr. Samudi. Alhamdulillah. Ramai 11 orang ke semuanya kan? 10
10 orang. Termasuk yang kecil seorang? Dia pun termasuk 10. Okey. Baik. Encik Rajab, Puan Anita. Ni. Kali yang keempat ke kali yang kelima bersama saya sebelum ni? Kali yang kelima. Terima kasih ya kerana setia bersama saya. Ni. Ini Encik Nur Azmi, Puan Nur Hayati. Hafal semua nama. Ya, mesti kita jemaah kita kena tahu siapa ambil berat. Nama pun kena tahu, kena kenal. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, ikut saya perlahan, sama-sama buat, sama-sama selesai insya-Allah. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Puan Nurzilah. Nurzilah, guru mengaji Quran. Puan Sarah Ansasi, terima kasih kerana bersama saya, bersama kembarah antara yang terakhir mendaftar. Kan? Terima kasihlah ya. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Nanti di sana nanti kita buat sama-sama, perlahan-lahan, sama-sama mula, sama-sama berakhir, insya-Allah. Passes as we boarding by seating row number. We now invite passengers seated from seat row number 44 until row number 50. Row number 44 until row number 50 to board the craft now. Other passengers kindly remain seated until further announcement is made. Kindly keep your passport safely inside your belongings and only show your boarding pass upon boarding. Once again, we now invite passengers seated from seat row number 44 until row azan waktu asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 2 Oktober 2025, saya dengan ini melafazkan niat badal umrah untuk arwah Muhammad Sapawi bin Bilus. Mudah-mudahan umrah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan segala dosa arwah Muhammad Sapawi bin Bilus, dilapangkan kuburnya dengan seluas-luas mata memandang dan dimasukkannya ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang lagi 30 minit sebelum sampai Qaulul Manazil. Alhamdulillah, saya telah pun meminta supaya jemaah yang nak berniat boleh berniat sekarang, berniat umrah, dan mengingatkan mereka yang telah berniat supaya menjaga larangan ihram. 30 minit sebelum sampai miqat Qaulul Manazil. Sekarang waktu tempatan di Jeddah pukul 6.16 malam. Pilot memaklumkan kami akan mendarat pukul 6.45 petang waktu tempatan, waktu Jeddah. Sekarang kapal terbang dalam proses turun sedikit demi sedikit. Pramugari kru kapal terbang pun dah mengutip alat pendengar daripada jemaah. for landing. Kami selamat mendarat pukul 6.45 petang waktu tempatan. Sekarang kita nak keluar daripada kapal terbang menuju ke tempat cop pasport.
balik. Sekejap dah. Dah 12 lah. Orang ini pun rehat. Wajah-wajah berseri para tetamu Allah Kemarau Umrah menuju ke tempat cop pasport. Kereta api telah pun tiba. Beg baru saja keluar. Jemaah sedang menunggu beg masing-masing. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. Jemaah sedang berkumpul di lobi untuk bergerak ke Masjidil Haram. InsyaAllah kita akan mulakan pergerakan ke Masjidil Haram pukul 12 malam. Ini adalah lobi Hotel Safwa Royal Orchid. Masih menunggu beberapa orang jemaah yang belum sampai di lobi. Ya. Ya. Nanti saya beritahu. Okey, mana? Kita nak balik dah.